kami dapat daripada aktiviti tadi tu. First is teamwork. Tak ada teamwork, semua aktiviti yang kita buat hari ni memang tak boleh achieve the target ataupun achieve the goal. And secondly, setiap kumpulan tu mesti ada leadership. Kalau semua nak jadi leader, kerja pun takkan boleh jalan. So kena ada satu leadership yang akan bagi arahan, dan leader pun kena dengar anak buah dia punya idea dan pendapat lah. So kita ada dua hala communication. So leader bagi arahan, kita dengar, yang kita cuba bagi pendapat, dan leader pun dengar. And yang ketiga, kita tolerate communication. Kita kat sini background berbeza, perangai berbeza, umur pun berbeza. So kita ada berbagai idea dan pendapat. So setiap perbezaan tu kita kena tolerate dengan okay, let's say kita berpendapat, kita rasa macam tak make sense, tapi kita kena dengar. Bila kita dengar, kita